Hai semua, selamat datang. Hari ni kita nak sembang pasal satu benda, pencuri senyap yang ada dalam dompet kita semua. Benda ni lah yang buat duit kita rasa makin sikit nilainya hari demi hari. Apa dia? Inflasi. Bunyi macam berat kan? Tapi jangan risau, sebenarnya tak susah pun nak faham. Jom kita bedah siasat topik ni sama-sama. Cuba fikir balik, pernah tak pergi kedai mamak, order roti canai macam biasa, tiba-tiba, harga dah naik 20 sen? Ataupun bila pergi pasar raya, beli barang yang sama je macam bulan lepas tapi masa bayar kat kaunter, bilnya lagi mahal. Kalau anda pernah rasa macam ni, anda tak keseorangan. Perasaan yang duit kita ni macam makin kecut nilainya, itulah yang kita nak kupas hari ni. Nah, fenomena inilah yang kita panggil inflasi. Macam yang tertulis kat sini, kuncinya ada dua perkataan, umum dan berterusan. Maksudnya bukan harga ayam je yang naik, tapi harga hampir semua benda. Dari petrol, ke tiket wayang, ke secawan kopi, semuanya naik serentak. Cuba bayangkan macam air pasang, bila air naik, semua bot akan terangkat sekali. Bukan satu dua bot je. Macam itulah inflasi. Okey, jadi persoalannya, macam mana kita nak tahu harga ni betul-betul naik? Atau kita je yang terlebih belanja bulan ni? Pakar ekonomi tak main teka-teka tau. Diorang perlukan data yang tepat. Dan untuk dapatkan data tu, diorang guna satu alat ukur yang sangat penting. Bayangkan kita ada satu pembaris khas untuk ekonomi. Fungsinya untuk ukur perubahan harga ni secara konsisten. Sebab tanpa alat ni, macam mana bank pusat nak putuskan nak naikkan kadar faedah ke tak? Macam mana kerajaan nak rancang bantuan untuk kita semua? Jadi alat ni memang kritikal, sangat-sangat penting. Dan alat tu namanya Indeks Harga Pengguna atau kita pendekkan jadi IHP. Cara paling senang nak faham IHP ni, bayangkan kita ada satu bakul beli belah gergasi. Dalam bakul ni ada semua benda yang kita biasa belanja setiap bulan. Beras, minyak masak, tambang bas, bil telefon, sewa rumah, sampailah ke secawan teh tarik. Apa yang IHP buat ialah ia jejak berapa kos untuk beli semua barang dalam bakul ni dari bulan ke bulan. Okey, IHP ni pula ada dua jenis. Sebelah kiri tu IHP asas. Anggap je ni macam garisan permulaan kita. Kita pilih satu tahun yang ekonominya stabil, contohnya tahun 2010, dan kita letak nombor tetap untuk dia, 100. Senang. Yang sebelah kanan pula IHP semasa. Ni kedudukan kita sekarang dalam perubahan harga. Jadi, bila kita bandingkan kedudukan sekarang dengan garisan permulaan tadi, barulah kita nampak sejauh mana harga dah berlari ke depan. Baiklah. Sekarang kita dah faham macam mana inflasi ni diukur. Tapi, apa gunanya semua nombor dan indeks ni kalau kita tak tahu apa kesannya pada benda yang paling penting kan? Iaitu duit dalam poket kita. Jom kita tengok. Okey, dengan membandingkan dua IHP tadi, yang asas dengan yang semasa, kita boleh dapat satu nombor yang sangat-sangat penting. Nombor inilah yang kita panggil kadar inflasi. Peratusan inilah yang kita selalu dengar dalam berita tu. Ini dia formulanya. Nampak macam pening sikit kan? Tapi relax, sebenarnya senang je. Katalah IHP asas kita tadi 100 dan IHP tahun ni pula 105. Jadi kita cuma ambil 105 tolak 100, lepas tu bahagi balik dengan 100 dan darab 100. Jawapannya 5%. Maksudnya secara purata, harga barang-barang dalam bakul kita tadi dah naik sebanyak 5% dalam masa setahun. Okey, kita dah tahu inflasi 5%. Nombor tu penting. Tapi soalan yang lagi penting, apa maksud 5% tu untuk kita, untuk kuasa beli kita? Dengan kata lain, RM100 kita hari ni boleh beli banyak mana barang berbanding RM100 tahun lepas? Untuk jawab soalan tu, kita guna formula kedua ni, indeks nilai wang. Guna nombor yang sama tadi, kita ambil IHP asas iaitu 100, bahagikan dengan IHP semasa iaitu 105, lepas tu darab 100. Kita akan dapat lebih kurang 95.2. Apa maksud nombor ni? Maksudnya, RM1 yang kita pegang hari ni, kuasanya untuk membeli barang dah macam 95 sen je berbanding dulu. Duit kita dah susut nilai. Jadi, inilah poin paling penting yang kita semua kena ingat. Macam yang tertulis kat sini, makin tinggi kadar inflasi, makin rendah nilai wang kita. Hubungan dia songsang. Bila satu naik, satu lagi mesti turun. Gaji kita mungkin sama, duit dalam bank pun nombornya sama, tapi barang yang kita boleh beli dengan duit tu makin sikit. Visual ni jelaskan semuanya dengan mudah. Bayangkan macam main jongkang-jongkek. Sebelah sini, inflasi naik ke atas. Apa jadi kat sebelah sana? Kuasa beli kita akan turun ke bawah. Diorang tak boleh naik sama-sama. Lagi tinggi inflasi naik, lagi tekanlah kuasa beli kita kat bawah tu.
Okey, kita dah faham apa itu inflasi, kita dah faham kesannya, tapi dari mana datangnya benda ni? Dia muncul tiba-tiba je ke? Sebenarnya tak. Ada beberapa enjin utama yang menyebabkan inflasi ni berlaku. Dalam jadual ni, ada 3 punca utama. Yang pertama, tarikan permintaan. Bayangkan ramai orang tiba-tiba ada banyak duit, mungkin sebab dapat bonus atau bantuan kerajaan. Semua orang serbu nak beli barang yang sama, contohnya TV baru. Bila permintaan melambung tinggi tapi stok TV tak banyak, apa jadi? Penjual akan tarik harga naik. Kedua, tolakkan kos. Yang ni pula bila kos nak buat barang tu sendiri yang naik. Contoh, harga petrol naik. Jadi kos nak hantar roti dari kilang ke kedai pun naik. Penggilang roti terpaksa tolak kos tambahan tu kepada kita dengan menaikkan harga roti. Dan yang ketiga, inflasi diimport. Senang je. Kalau harga telefon pintar yang kita beli dari negara luar tu naik harga kat sana, bila sampai Malaysia, harganya pun mestilah naik juga. Kita seolah-olah mengimport inflasi dari negara lain. Baiklah, kita dah sentuh macam-macam benda teknikal, IHP lah, kadar inflasi lah, jenis-jenisnya lagi. Tapi sekarang sampai ke soalan yang paling mustahak. Kenapa semua ni penting untuk anda? Kenapa kita kena ambil tahu? Sebabnya mudah. Memahami inflasi adalah langkah pertama dan langkah paling penting untuk kita urus kewangan dengan bijak. Bila kita faham yang duit simpanan kita dalam bank tu mungkin bocor nilainya sikit demi sikit setiap tahun, barulah kita akan terfikir, mungkin aku patut cari cara lain untuk simpan duit macam pelaburan ke yang boleh lawan inflasi. Ia akan ubah cara kita fikir pasal persaraan, pasal simpanan untuk anak-anak dan semua perancangan kewangan kita. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Sekarang, bila anda dah faham yang nilai RM100 hari ini takkan sama dengan nilai RM100 5 tahun dari sekarang, macam mana ia ubah cara anda pandang duit? Adakah ia buat anda rasa nak lebih berjimat cermat? Ataupun ia buat anda rasa lebih berani untuk mula melabur? Fikir-fikirkanlah.